Surah Al-Humadah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutamah itu? Ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Al-Humadah bermaksud pengumpat dan pencela, memberi amaran keras kepada mereka yang suka mengumpat dan mencela, serta yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya dengan sangkaan bahawa harta itu akan memberi keselamatan dan kekekalan. Allah menegaskan bahawa sikap sombong dan cinta dunia seperti ini akan membawa kepada azab yang pedih di neraka Hutamah, api Allah yang membakar hingga ke hati.